adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada baik buruk, cuba kita merasai nikmatnya. Pahit manis mestilah dirasa, karena hidup tak semudah disangkakan. Jatuh dan bangun, matangkan fikiran, mengajar kita erti kejayaan. Putih rencah hidup tak pernah jemu, yang putih indah dipandang, yang hitam menawan. Namun hitam atau putih nyatalah sama, terserahlah di hatimu menilai. Tepuk dada tanya selera, manakah satunya cita rasa kita? Kerana hitam putih kan lebih bermakna, seperti malam mencernakan mimpi. Aku suka yang hitam manis menawan, mungkin engkau. Okay, jumpa lagi. Okay bang, hello. Sama-sama. Hati-hati. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Sekali. Perbezaan itulah hakikat kita manusia. Hari ni tak berapa sihat sangat. Dia trip untuk pergi ke Tasik Kenyir Berapi Generation. So kita akan bertolak sekejap lagi. So harap semuanya berjalan dengan lancar. Aku suka yang hitam manis menawan, mungkin Macam biasa seat depan je. Mabuk lah. Duduk belakang terus mabuk. Apa? Balung gang siapa ni? Balung? manusia. Mulakan perjalanan kita dengan bacaan ayat kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, perhatian untuk charger port. Untuk charger port yang dekat kerusi tu guna untuk cas telefon saja. Telefon sahaja. Yang lain tidak dibenarkan. Power bank ke apa semua ke tidak dibenarkan ya. Jelas masing-masing? Jelas. Faham? Faham. Bagus.
Bukan begitu besar. Ini besar. Mahal. Kasih sayang semakin terserlah asyiknya. Ku tak rela hidup disiakan, biar di mata di hati. Hari kedua dekat Tasik Kenyir. Hari ni baru rasa okey sikit nak buat video. Tak rasanya malam lepas teruk. 2 hari ni lepas teruk. Tak boleh break. Hari ni baru ada kelegaan sikit. Kita nikmatilah pemandangan suasana dekat Tasik Kenyir ni. Hari yang kedua kita berhenti dengan Merapi Generation pada kali ini. Kita masak-masak pagi ni. Ada daun tempoyak dan siang. Okey, kita punya menu hari ni ya. Tempoyak, mulai tempoyak, ikan lapang yang kita mancing malam tadi. Mana kita ada kayu goreng dengan sedikit pineapple dan kita ada kari ayam yang tengah buat sekarang. Alam yang terbentang luas adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada baik buruk, cuba kita merasai nikmatnya. Pahit manis mestilah dirasa, karena hidup tak semudah disangkakan. Jatuh dan bangun, matangkan fikiran, mengajar kita erti kejayaan. Hari ni yang mana kaki pancing kan, yang dua pancing tu kan, konsep dia dapat lepas, tak main ambil kecil-kecil ni, ambil yang betul-betul. Okey dapat terima tu ha? Lepas tu tak dapat kan. Oh bangun ya. Okey. Hitam atau putih nyatalah sama, terserahlah di hatimu menilai. Tepuk darah tanya selera, manakah satunya cita rasa kita. Air mata pengantin. Cherry Terengganu.
Tunjuk langit, mahkota dewa, tongkat ali putih. Oh, dia cuma tunjukkan nama harba je lah. Misai kucing. Ganda roasted. Air dekat atas. Air kat atas. Dekat abang bawah harmoni. Air apa bang? Air dekat atas. Kalau demam kena apa bang? Kalau demam kena air apa? Tongkat ali boleh? Dia harus potong kan? Entah. Dah ada hitam. Mata ayam. Oh, lidah jin. Sepulih. Sesudut. Kepala. Bisa ular. Bunga kuning. Tersinggah di Kenyir Lake Herbal Park Boleh juga. Oh ni. untuk merasai. Abang ada makan buah hospital, penado kena jaga dalam 3 jam. Oh, Kata dewa, kata Fatimah. Mata dewa tu yang untuk darah tinggi, kolesterol. Fatimah lagi boleh minum untuk buang dalam badan. apa tu? Fatimah. Oh, kaca Fatimah. Oh, kita lelaki boleh minum juga? Boleh. Mata dewa tu yang untuk darah tinggi, mana kolesterol. Bismillah. Apa? Oh, kau. Oh, Dia tongkat ali dapat sikit. Fatimah dengan mata dewa dia tak ada rasa. oh. Tongkat Ali je lah, puyuh sikit. Yang boy. Mandi mati. Yang boy. Tongkat Ali. Demam-demam ni. Ada orang hantar dia ni. Ali. Dia boot bawa lah. Yang ni first time. Oh. Hari ni. Kau nak apa? Dia kalau orang main pun dia pukul 12 ke atas. Abang duduk sini berapa orang? 2 orang je. Lepas kau tak dewa. Tak yang Cik Fatimah. Oh ni yang opah nak ni. Hari ada jual kat bawah tu. kat bawah dia. Memang original akar kayu lah. Fatimah boleh minum. Boleh. Kaca Fatimah sedap sikit. Ni semangat cakap. Cuma Buat dekat ni kan. Kayu tu. jualan tu orang dah selalu Salad. Teman. jual perempuan. Kalau kat Fatimah tu kalau lelaki ni pun dia Cukup 3 kali. Tongkat Ali. dia lebih ada dalam Tengok apa jadi. kau ambil air apa tu? Bang, yang ni bawa balik tak boleh? Ni, tu Ali. Bisa. Ni kau ambil orang kata dia. Tak ada apa, tak ada rasa apa pahit. Ha? Kalau tak pahit bukan tongkat Ali lah namanya. Tak Ali dah datang kena cuba. Dah datang kena cuba. Tongkat Ali ni kata Fatimah rumah kata dia beri nak pahit. Sebab kata Fatimah dengan apa tak pahit. Mak kata dia tak pahit. Rasa kosong. Ada rasa sikit bubur dia. Oh. Macam ubat daun ayah tu. Tak sangat. Tak, tapi tak teruk sangat. Kat rumah tu lagi gila tu pahit ni. Agak berat lagi tu. Lagi, entak lagi. Ya. Enak kata. Biar keluar sikit. Dia akar kayu ni kira macam mana bang? Dia jual paket. Oh, 2 Yang paket. tongkat Ali ni mana? Kita. Satu paket. Dia satu paket kulingnya. Oh ya. Dia dalam 30 gram. Dia dalam satu paket tu bukan abang bagi semua. Abang ambil satu batang 2 batang je. Untuk 1 liter air. Oh. Akan
Ikan yang sama tu abang boleh rebus berulang kali. Yelah, sampai tak rasa lah. Tapi pahit dia pun macam ni juga. Yang abang rebus tu kalau tak habis abang boleh simpan dalam kit. Kalau nak minum panas kan bagus. Oh. Ikan itu boleh rebus 2-3 kali lah sampai hilang rasa panas. Oh, macam kena Maggi ya. Peluh. Tapi Maggi sekali je banyak. Ya, kalau macam tongkat Ali ni kalau panas kurang dia kurang pahit lah. Kalau air tu susut dia Lagi pahit, lagi pekat. Nah, Ji. Oh, kau tengok ni berapa cawan ni. Aduh. Ini panas sikit padam. Dia cepat berpeluh. Nah, tu saya dah peluh eh. Cik, tu lagi cik. Sanggup naik dia punya air. Ada orang dia. Ada. Duduk. Assalamualaikum. Apa nama ni? Kasih pati. apa? Oh, kasih kat timur. Ada martabak kita je. Oh, kita tak ada. Ada kerja mana maka obat kena gap kan. Kita kena jarak dalam 3 jam. Oh, kau baru lagi sana. Takut nanti dia Bawa kita lah. Kalau dah kita alam gimana? Kok dah botol kosong pen? Ya, kalau ada makan penado pun kena jarak dalam 3 jam. Oh, tak boleh lah. 2 jam. Kita insya-Allah tak ada. Ya, dia lepas 2 jam 3 jam boleh Haji. Dia jangan makan. Lepas you. Tak ada. Dah gelar keempat. Puluh-puluh. Dekat kita berhenti lah. Tak apa dah. Tak ada apa pun. Minum je. Tak ada. Ni baru lepas makan ubat ni baru je. Kita je tak rasa 2 jam apa. 2 jam. Kan lepas sarapan. Nomel dia. Nomel. Nah. Okey, jom. Nomel. Macam ni hari tu je lah. Dia ambil minum kacik kat timur. Ngantok di situ mana. Ambil minum tongkat Ahmad. Bukan tongkat Ali. Tongkat Ali je baik. Baknya kentut kuat sangat. Ah, ya betul lah. Minum kacip pertimbangan perlahan sikit kentut. Ini tempat ilmu sini ni. Ya, dalam Kawasan ni lah. Dia ambil dia. Dia cuma jaga lah. Yang kita ambil pun dalam kita dalam tasik ni juga. Ha? Nengok pahit ni nengok. Pahit. Maksudnya tumbuh dalam Berbuluh-buluh. Berbuluh-buluh kan. Oh, spy. Kena try. Welcome. Berapa cawan minum tadi ni? Banyak gila. 5. Lebih lah. Lebih lah minum. Macam ni? Mana ni? Bukan lah. Ni belum punya. Ya, belum punya. Yes. Ya. Apa ni? Okay, selesai kita minum semua herba-herba tu. Badan mudah berpeluh. Harap kebah dah demam ni. Rasalah peluang rasa air herba ni nak beli tu tak ada lah. Kes tak bawa. Kita tak bawa kes tadi. Dia kat atas mana nak naik? Itulah. Handphone pun tengah cas. Tak apa. Takkan tahu nak hari TikTok banyak. Tak, memang nak minum ni kebah demam eh. Pokok ni pun pahit ni. Mana ni? Pahit nak mati je. Ni apa? Melada pahit. Bulu dia apa, daun dia berbulu. Dia buahnya yang makan. Cari yang hitam-hitam dah macam lada hitam tu. Ambil, tumbuk sikit, pecahkan, masuk dalam sudu pelan. Ni? Biji? Ni dah. Tak sama, bukan lain. Ni ada pahit. Ini pemandangan daripada Alam yang terbentang luas adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada baik buruk. Cuba kita merasai nikmatnya. Pahit manis mestilah
jatuh dan bangun, matangkan fikiran, mengajar kita. Masalah tea, is it? Masalah lah. Try masalah. Masalah lah. Tak pernah jemu, yang putih indah dipandang, yang hitam Karen lauk apa? Ikan goreng mancing semalam. Semalam. satunya cita rasa kita, kerana hitam putih kan lebih bermakna, seperti malam mencernahkan mimpi. Aku suka yang hitam manis menawar, mungkin engkau lain pula kerenanya. Rambut sama hitam namun di hati berbeza, itulah hakikat kita manusia. Aku suka yang hitam manis menawar, mungkin engkau lain pula kerenanya. Rambut sama hitam namun di hati berbeza, itulah hakikat kita manusia. Pahit manis mestilah dirasa. Hari kedua Demam baru lepas kebab. Waktu makan tengah hari. Katakan jatuh dan bangun, matangkan fikiran, mengajar kita erti kejayaan. Hitam putih rencah hidup, ku tak pernah jemu, yang putih indah dipandang, yang hitam menawan. Mun hitam atau putih ternyatalah sama, terserahlah di hatimu menilai cita rasa. Kecil dari situ lain yang tapung capit tu. Tak ada saya tu. Nah, bukan aja. Habis. Silap ni. Mana? Ya, lekor. Jom. Di bawah ni. Nah, dua tempat tu. Hai Daris. Ustaz buka dulu. Ustaz buka dulu. Yang tengah tu boleh. Tapi tunggu apa? Ada belum. Jangan. Tak ya mata belum. Jangan.
Ebe. Jomlah. Alah, orang bakar tak makan. Sabar dia bagi kecoh rupanya. Ke mana? Masih lagi suasana di Tasik Kenyir. Kita akan pergi ke air terjun. Air terjun kat mana tak tahu lagi, sebab namanya kat depan tu. Kita akan ikut laluan air ni lah, supaya kaki tak kotor. Jadinya kita terus melangkah mendaki ke atas. Ya, sangat lambat dia orang So yang satu bot lagi ni memang semangat patriotik Memang dia dah sambung menikah awal dah. Okey, air terjun ni nama dia air terjun Sauk. Nak kena mendaki tangga baru jumpa air terjun dia. Tak tahu ada ikan ke tak air terjun dia. Baik. Lagi minggu. Kita kalau nak ni. Opak, opak. Ada air lagi. Lalu nak tengok. Jom kita naik. Oh, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Oh, benar. Come on, boy. Come on, Biji. Apa ya bukan? Oh, satu lagi dapat dibuka. Sampai sini je kita dapat naik. Terjun dia tak berapa nak terjun lah. So dapat macam ni lah suasana yang ada dekat atas. So kita rasa kita akan patah balik ke bawah. Yang terbentang luas adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada baik buruk. Cuba kita merasai nikmatnya. Pahit manis pastilah dirasa, karena hidup tak semudah disangkakan. Jatuh dan bangun, mati
Macam mana? Dah ada hasil? Sekarang pukul 4.40. Iman dah dapat ikan 3 ekor. Iman. 3 ekor kan? Oh, dapat lagi? Dapat lagi lah. Kau macam mana dah kau? Anda dah kena ketuk. Dah kena ketuk lah. Kau tak pelantuk kepala dia balik. Kau tak pelantuk kepala dia balik. Jadi kau kena ketuk je. Oh, yang ketuk. Kau pilih yang ketuk lah. Ya. Kau dah berapa ekor lah? Ha? 2. Ya, tegang lah sikit tadi. Kau hari berapa ekor lah? Baru seekor setakat ni. Tapi hari ni tak ada lesen lagi. Tak ada lesen lagi? Belum. Ya, mana ikan tu? Kau dah ada lesen dah? Dah ni. Hilang kan? Dalam tu lah ikannya. Cuba kau tengok. Dah ada lesen dah? Dah ada lesen dah? Aku malam dah lesen lah. Kalau buka ni kau mama-mama. Ilan roh lepas. Oh, ada lesen. Kali ini tak scam lah. Ini betul lah. 3 kilo lah ikan. 3 kilo. Tahniahlah Encik buat 3 kilo. Sia-sia lah datang Tasik Kenyir. Kau dah dapat belum dah? Hari kedua pukul 4 petang. Masih lagi di Tasik Kenyir, menikmati keindahan alam. Pesta memancing sekarang ni. Tak ada buat apa, kita memancing. Harap-harap ramai tak kumpul lagi. Kita dapat lesen ikan sebesar 5 kilogram. Mantap Agil. Kali 2 ekor. Mantap Agil. Boleh dah, dia tak ada. Jadilah. Jadilah.
cepat bang. Ramai tengok Cepat. Ramai tengok ni bang. 100 memandang ni bang. Nak 1000 ni bang. Cepat bang. Yang ni dia tak sikit dulu. Kita coba. Tahu hujan ni. Abang pergi abang. Esok ada dah. Oh, molek mu pergi lah bang. Esok ada dah tu. Tak ada benda bang. Pergi kuat pokok tu. Warna nakut gitu. Aduh. Cepat ramai tengok ni. Jangan nakut sangat nakut tu. Oh, hok gigit tu. Hok gigit turun. Oh, nanti dah tu. Oh, abang caca tunjuk dia takut. Enak tu biasa. Kunci dia. Air apa tu? Aku tahu air gerak. Okey. Pesta memancing, pesta mancing. Yang buat bakar-bakar ni aku tak hidup. Ni kita pakai cekodok. Oh, sedap cekodok. Special Pok kelang mari. Pok kelang Pok kelang mari. Makan. Masih lagi tak habis lagi set up. Masih meneruskan lagi perjuangan di saat-saat akhir. Nah, pergi kat sini sini. Tak, agak mana? Tak. Apa ilas ni kejap? Apa kumpai orang Cari ikan yang ada terlentai atas mis. Dia silap ada. Tak ada ikan dia nak tangkap. Mama tak apa-apa dia tahu. Malam ni nak karok dia gila. Rosak. Ada lagi? Ada dapat? Belum. Tapi apa yang kat sana? Dapat bang? Belum lagi. Jangan tidur. Jadi sunit baju dalam bag. Itu nyampang tidur dalam bag. Faham
Malu-malu tak? Dina ni dulu Dina. Tak tidur kan? Muak macam ni lah malam. Muak layan dia sembang. Kenapa menguak Dah dalam kepala sidagang. Dapat nasi dagang lah. Esok balik ando lah. Tu bagi dia packing tadi. Dia packing. Esok balik ando lah. Malah dah sampai tak ada makan tu. Dia tak rasa dah masak ni. Dah udang dah ada udang dah ada nasi. Ni panggil apa? Sos supia ke apa? Supia kat atas. Dia campur suka dia. Dia jadi sekia. Sos sukinya. Oh, seronok ah. Ada barang makan. Dapat gambar seronok. Nak naik ketan kaki. Asal baik kita ada telur. Tidak semalam dah putus makan dah. Kita semua dah ketat dah semalam. Telur tak. Lari muka semua happy. Ikan dah boleh. Ikan. Orang rasa nak makan dia makan dia ni. Memang buat lah. Kita Barbie dah ni. Barang. Barbie dah. adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada baik buruk, coba kita merasai nikmatnya. Pahit manis mestilah dirasa, karena hidup tak semudah disangkakan. Jatuh dan bangun, matangkan fikiran, mengajar kita erti kejayaan. Putih rencah hidup tak pernah jemu, yang putih indah dipandang, yang hitam menawan. Namun hitam atau putih nyatalah sama, terserahlah di hatimu menilai. Tepuk darah tanya selera, manakah satunya cita rasa kita? Kerana hitam
gerak balik. Ada lagi yang besar harapan. Engkau lain pula kerenanya, rambut sama hitam namun di hati berbeza. Itulah hakikat kita manusia. Pahit manis mestilah dirasa. Dah kemas bilik, dah nak balik. Direncah hidup ku tak pernah jemu. Yang putih indah dipandang, yang hitam menawan. Mun hitam atau putih ternyatalah sama. Terserahlah di hatimu menilai cita rasa. Bang, terima kasih banyak. Jumpa lagi bang. Terima kasih atas layanan. Terima kasih sama bang. Terima kasih bawa jalan-jalan. Oh, tak ada. Oh. Okey bang, terima kasih. Terima kasih banyak. Jumpa lagi bang. Bang, turunkan je bang. Legend. Yang penuh keindahan, tanyalah pada dirimu sendiri bagaimana masa silam yang beronak duri. Mungkin kau tahu manisnya. Segalanya telah tersirat pada yang tersurat ini. Semakin nyata bagai bulan di ribaan malam. Kedai restoran tu ada. Kalau tak ada, kalau kenyang tak nak, Arenar. Dalam 2 jam lagi. Boleh jadi sebab pun orang makan pun kenyang pun dia tak makan. So bang, lebih kurang dalam kalau Arenar dah 2 jam. Temelur Arenar mana? Ada temelur lah, temelur. Temelur jauh 3 jam tau. Tunggu batin. Temelur 3 jam. 3 jam boleh 3 jam? Kita akan berhenti dekat Temelur. Alah, puasa 1 hari kot. Itu arena yang paling besar lah dekat LPT. Okey? So sementara tu boleh tidur, rehat. Nanti dah sampai Arenar, kita akan beritahu. Okey. That's all. Mustahnya. No. Password dia tu. Ada. Kalau tak tahu password, sila tinggal. Sila keluar daripada bas. Hashtag galu kita Hashtag galu kita. Okey, dia Zapi nak cakap. Okey, pada semua sila tidur. Di sini damailah hati yang resah dan kecewa.